Guys, hari tu kan pemimpin Kedah dia ada bagi ucapan yang membuatkan ramai rakyat Malaysia yang memberikan respon yang berbagai-bagai. Dalam kepala otak aku yang penuh dengan anime dan waifu ni, aku terfikir, apa yang membuatkan orang rasa yang ucapan pemimpin Kedah tu negatif atau positif? Ketepikan orang-orang yang berniat jahat untuk antagoniskan pemimpin Kedah ni. Anggaplah kita orang yang neutral, yang nak tahu kebenaran. Untuk kita tahu sama ada ucapan yang disampaikan oleh dia ni berniat baik ataupun tidak, ada beberapa benda yang kita kena tahu. Antaranya ialah siapa yang ucapkan ucapan tu dan siapa audien dia. Tujuan apa dia sampaikan ucapan yang macam tu. Nada dan gaya bahasa yang macam mana dia gunakan untuk sampaikan ucapan tu, dan latar belakang orang yang ucapkan kata-kata tu. Bila kita tahu semua benda ni, insya-Allah kita akan tahu, kita akan dapat simpulkan sama ada ucapan yang disampaikan oleh beliau ataupun dia berniat baik ataupun tidak.